Encik Zul, projek ni sangat penting. Saya nak dia lulus cepat. Anggap saja sebagai tanda penghargaan. Tapi cara ni salah Encik. Macam mana boleh jadi macam ni? Dalam dunia bisnes, kalau terlalu jujur, sangat susah. Tak boleh maju. Baik Encik. Tapi ini kan try tolong Allah. Assalamualaikum. Saya dah balik. Abang macam ni kerja hari ni okey ke? Alhamdulillah. Abah ada berita baik ni. Abah ada dapat rezeki lebih sekarang ni. Ya, ambil lah. Banyak je duit dalam ni. Abang mana dapat? Semenjak saya lulus projek dengan company abang, tu yang saya dapat duit banyak ni. Jadi korang bersyukuria lah dengan duit ni. Ada duit saja kan? So, projek kita dah diluluskan. Oh, So, tak ada masalah bos. Bagus. Saya gembira. Ya. Telah luluskan projek ni. So, ini dah buat dia bos. Oh. So, macam ni lah. Apa semua ni? Encik Kumar dan Encik Izzat. Ya, betul. Saya dapat waran angkatan dari Mahkamah Rujukan saya daripada pihak SPRM Putrajaya untuk lakukan penahanan ke atas kamu dulu atas jenayah rasuah. Apa jadi ni? Saya bawa mereka ke balai sekarang untuk Kau belok kau yang. Seorang pegawai kerajaan telah ditahan kerana disyaki menerima wang rasuah daripada seorang ahli perniagaan. Kes ini menimbulkan persoalan besar tentang integriti pejabat awam dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kerajaan. Rasuah bukan saja merosakkan ekonomi, tetapi ia juga memusnahkan reputasi dan keluarga seseorang. Lepaskan aku. Aku tak bersalah. Aku tak bersalah. Ayah! Ayah! Ibu! Ya, kenapa? Sebabnya ayah kena tangkap. Ayah kamu ni. Ya. Ibu dah pelik dah. Macam mana ibu dapat duit sebanyak itu hari tu? Ya. Sebenarnya selama ni tu semua kita haram lah. Ibu tahu kenapa? Ibu kecewa. Orang macam ni. Ibu jahat je dia orang. Jahat. Bapak tu lagi jahat tau. Bagi orang sebab orang makan duit haram. Kita je tak kisah sebenarnya.